Berapa beli ni jam? 400, Tuan Profesor. Banyak mahal 400. Betul? Betul. Balik. Saya punya jam. Mau jam? Saya punya jam, Tuan Profesor. Berapa? Saya tak mau duit. Saya punya jam juga. Mau jam juga? Baik. Ram Ram Sutaram. Ram Ram Muharram. Ambil. Saya punya jam. Alamak. Mau ini? Apa mau jam? Saya mau ini, Tuan Profesor. Saya tak mau jam. Betul? Betul, Tuan Profesor. Ambil. Tuan Profesor, terima kasih banyak-banyak. Bagus, 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 bagus. Apa ini satu cukup? Tuan Profesor, kalau boleh dua. Satu untuk siang, satu untuk malam. Bagus. Boleh? Saya taruh balik, Tuan Profesor. Dalam. Ram Ram Sutaram. Ram Ram Muharram. Buka. Buka, Tuan Profesor. Terima kasih. Ya, Tuan Profesor. Ada dua. Bagus. Bagus. Satu. Semua orang buang duit naik kelab. Kau satu orang pandai cari duit. Tidak, Tuan Profesor. Saya lukis hanya untuk suka-suka saja. Boleh lukis saya punya gambar? Boleh, Tuan Profesor, boleh. Tapi apa hal dengan orang yang hilang jam tadi? Oh, pasal dia mau kahwin. Dua perempuan saya bagi kahwin sama dia. Itu bukan perempuan, Tuan Profesor. Itu... Entah. Oh, sama juga. Sama? Ram Ram Sutaram. Ram Ram Muharram. Tuan Profesor, mana perempuan tadi? Ada sama kau tadi dua? Saya tak mau, Tuan Profesor. Saya tak mau. Saya mau saya punya jam balik. Oh, nanti kau aku bawa pergi sama polis. Kau nanti susah. Tuan Profesor, semua orang nampak Tuan Profesor ambil saya punya jam. Baik, ini apa ada di tangan kau? Jam! Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini ialah malam penghabisan untuk Profesor Montero yang berada sama-sama kita. Pada malam esok, Kubana akan persembahkan satu floor show baru, yaitu tarian Modern India yang akan ditarikan oleh penari India jelita Miss Lila Ramamurthy. Pak, Abang Bahtiar dan Abang Azman nak ajak Tijak tengok midnight malam ni, Pak. Tengok midnight. Selagi siang, kau tiga-tiga orang aku tak benarkan tengok wayang gambar. Ini kan pula nak tengok midnight. Sudah lupa undang-undang dalam ini rumah? Bahtiar, cuba baca. Baik, Pak. Pertama, kami tidak dibenarkan berkawan.
Dan kedua, kami tidak dibenarkan keluar malam. Dan ketiga, kami tidak dibenarkan berkahwin selagi bapa masih hidup. Tak lupa. Lagi satu. Kami tak boleh hisap rokok dan minum mabuk. Bapa tak adil. Kami buat ini salah, buat itu salah. Tapi kalau Abang Kamal buat apa, bapa tak marah. Siapa? Aku tak marah sama Kamal. Siapa bilang? Nanti dia menyesal. Kau orang tahu? Kamal, kau dari mana? Dari night club, Pak. Melukis. Melukis? Melukis tidak mendatangkan hasil. Lebih baik kau hentikan. Kalau tidak, kau menyesal kemudian hari. Bodoh! Kau tiga-tiga orang, kau naik di atas. Beri nasihat kepada abang kau Kamal. Kalau tidak, korang pun menyesal kemudian hari. Tahu? Naik, tidur. Pergi tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah Kopa-Kobana telah berjanji malam tadi? Dan kini Kopa-Kobana akan bersembahkan Miss Lila Rama Murti.
Good evening. Anything? My name is Kamal. I'm an artist. Saya suka nak melukis gambar Encik. Bolehkah Encik tolong postkan untuk saya? I'm very sorry, Mr. Kamal. Saya ni tengah sibuk. Bolehkah Encik datang ke rumah saya besok? Besok? Di mana rumah Encik? Ni dia kadnya. Miss Lila, you're on. Yes, coming. See you tomorrow. See you. Lila Ramamurti. கொண்டு போய் மூளையில போட்டுட்டு பேசாம இருங்க. உனக்கு இத பத்தி என்ன தெரிய போகுது? என்ன தெரியும் எனக்கு? இங்க பாரு, ஒரு கச்சேரிக்கு போயிருந்தேன். ஒருத்தர் வாசிச்சுக்கிட்டு பாடுனாரு பாரு. என்ன பிரமாதமா இருந்துச்சு. ஒரு நாளைக்கு இத பழகி நான் பாடி காட்டுறேன். அப்ப பாரு நீ என்ன பத்தி என்ன பாடுங்க. ஜானகி கதவத்தோர மார்னிங் சிவசாகர். ஓ லீலா, லீலா ஜானகி, லீலா கூப்பிடு. என்னப்பா வந்திருக்கிறவங்கள கூட கவனிக்காம உங்க வாட்டில பெட்டு வாசிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க? இவர் பிரபல ஓவியர் இருப்பா, பேர் கமால். ஓஹோ, அவர் எதுக்கு இங்க வந்திருக்காரு? அப்பா, நான் வந்து ஒரு ஓவியம் வரைய சொல்லிருக்கிறேன்ப்பா. அதுக்குதான் என்ன கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்காரு. ओहो, लुकीसा. apa bikin lukis mamanya susah punya kerja. Bikin studio sih kerja. Satu kali gambar boleh angkat. Satu hari mata bikin, satu hari hidung bikin, satu hari telinga bikin. Susah punya kerja. அப்பா, அது என்ன இருந்தாலும் இயற்கைக்கு மாறா உள்ளதானே. எத்தனையோ படம் பிடிச்சிருக்கிறோம். அதே மாதிரி இதுவும் அமைஞ்சு போகும்பா. எப்படி இருந்தாலும் வரைகிற ஓவியத்துல ஒரு ஜீவனே இருக்குப்பா. அது சரிதான். ஆனா இப்ப வெளியே போகணுங்கிறீங்களா? ஆமாப்பா. அப்ப சரி, போயிட்டு சீக்கிரமா வந்துருங்க. சரிப்பா. அம்மா போயிட்டு வரேம்மா. பை லக்காஸ் வாலையா. தேங்க்யூ வாங்க. பை. ஜானகி வந்து உட்கார். இந்த மாதிரி நம்ம பொண்ணு இந்த மலைக்காரன் கூட எல்லாம் வெளியே போறது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கலாமா? எங்க இப்படி சந்தேகப்படுறீங்க? அப்படி எனக்கு எங்க தான் போற? அவ படத்தை வரைய போற, வரைஞ்சிட்டு தான் வீட்டுக்கு தானே வந்துருவ. அது சரி, இன்னைக்கு இப்படிதான் போகுது. நாளைக்கு தப்பு தண்டா நடந்துச்சுன்னா 4 பேர் என்ன சொல்ல மாட்டாங்க? 4 பேர் என்னதான் சொல்ல மாட்டாங்க? வீட்டுக்குள்ளார இருந்தா கூட 4 பேர் எதுவும் சொல்லுவாங்க. நம்ம பிள்ளைய பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாதா? சரி, நாளைக்கு எதுவும் தப்பு தண்டா நடந்துச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கு நீ தான் பொறுப்பாமா? ஒண்ணும் நடக்காது, நான் பாத்துக்கிறேன். சரி. Kamal, kau ni dah berapa lama kau belajar melukis? Sejak aku masih bangku sekolah lagi, Lila. Kamal, adik-beradik kau berapa orang? 4 orang. 3 lelaki, 1 perempuan. Kamal? Ya. Kau dah kahwin ke belum? Belum lagi, Lila. Aku masih mencari pasanganku. Kamal? Ya. Tunggu sekejap. Apa itu? Kau melukis gambarku. Saya ngambil gambar kau. Salah ke? Salah ke? Salah. Tapi kau jangan jual gambar itu sudahlah. Ya? Kamal, jangan makan. Selalu nak makan, menunggu kau. Kau tengok, adik-adik kau pakai kot. Kau pakai baju apa? Oh, baju Samsek. Mana yang aku tak suka itu yang kau buat. Ha? Jalan!
Mana kau mau pergi? Ha? Nak tanya Abang Kamal, dia nak makan apa, Pak? Biar dia mampus, jangan bagi dia makan. Kau duduk di sini. Makan. Makan. Kamal, kau tak mau cekik? Tak payahlah, Pak. Anak kurang hajar. Nanti kalau aku pejam mata, baru kau tahu langit tinggi rendah. Korang tiga-tiga orang. Kalau mau selamat kemudian hari, ikut apa bapa punya cakap, ya? Baik, Pak. Makan. Hai, Kamal. Hai, Lila. Lila, kalau tak jadi keberatan, I nak bawa you pergi supper. You nak pergi tak? Boleh, apa salahnya? Bagus, bagus. Lila, boleh je ramah, boleh pola mak. Pulang, Pak. Oh, Kamal. Apa sahaja datang sini? Uncle, kalau Uncle izinkan, saya nak bawa Lila pergi makan malam. Makan malam, orang mau tidur kau mau makan. Kamal, bila matahari ada, boleh jalan-jalan. Bila bulan sudah keluar, tak boleh, tak boleh. Very dangerous, very dangerous. Kita mau jaga kita. Siang hari datang boleh jalan. Baiklah, Uncle. Mama pun, I'm very sorry, Mr. Kamal. It's alright, Lila. It's alright. good night. Good night, sir. Pujanku, impian hatiku, sungguh cantik, sungguh molek menawan jiwaku.
hatiku sungguh cantik, sungguh molek menawan jiwaku. எந்தன் நெஞ்சில் உந்தன் சொந்தம் இங்கு வாழ்வின் ஜீவனே, என்றும் உந்தன் எண்ணம் காந்து அன்பு வாழ்வில் நீந்துவேன். Satu kurun rinduku terpendam. Dinda, Dinda, di lautan cinta kekang dadah karam. Oh Dinda, pujaan. எந்தன் நெஞ்சில் உந்தன் சொந்தம் இன்ப வாழ்வின் ஜீவனே, என்றும் உந்தன் எண்ணம் காந்து அன்பு வாழ்வில் நீந்துவேன். Pujaanku, pujaanku, impian hatiku sungguh cantik, sungguh molek menawan jiwaku. அப்பா, நான் படம் பார்க்க போறேன்ப்பா. என்ன படம் பார்க்கவா? ஆமாப்பா. தனியாவா போற? ஏன்பா தனியா போனா என்ன? ஏமா ஒரு வயசு வந்த பொண்ணு இந்த மாதிரிதான் தனியா படம் பார்க்க போறதா? எனக்கு ஒண்ணும் பயம் இல்லப்பா. 4 பேர் பார்த்தா என்ன சொல்ல மாட்டாங்க. இதே கடைசியா இருக்கட்டும். இனிமேல் இந்த மாதிரி போற வேலையெல்லாம் வேணாம். சரி போயிட்டு சீக்கிரமா வந்துரு. அம்மா போயிட்டு வரேம்மா. போயிட்டு வாங்க. ஜானகி, என்னங்க? நான் நினைக்கிறேன் இது படம் பார்க்க போலன்னு. பின்ன எங்க தான் போகுது? இது கமால பார்க்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். கமால பார்க்க போனா நல்லது தானே, அவளுக்கு துணையாவும் இருப்பான். அப்படின்னா கமலுக்கே கட்டி வச்சிருவோம்னு சொல்லுவ போல் இருக்க. கட்டி வச்சா இன்னும் நல்லது. அவனும் மனுஷன் தானே. அது சரி, ஏன் நீ ஒரு மலைக்காரன் கட்டி இருக்கிறது? நானும் கட்டி இருப்பேன். நீங்க தான் ஒத்த கால்ல நின்னுகிட்டு ஒவ்வொரு கல்லையா தூக்கி போட்டுக்கிட்டு என்னையே கட்டிக்கணும் நீங்க. அதுதான் நானும் சம்மதித்து கட்டிக்கிட்டேன். ஜானகி, ஜானகி, இதெல்லாம் இங்க சொல்லி. Gambar saya dah siap ke, Mas? Lila. Ya. Hampir siap, Lila. Sedikit aja lagi. Lila. Ya. Kau ingat tak baru-baru ni telah aku katakan padamu yang aku masih mencari gadis pasanganku. Ingat tak, Lila? Dapat tak? Sekarang dah dapat, Bon. Ya. Siapakah gadis yang bertuah tu? Namanya Lila. Lila, mau tak kau menjadi isteriku, Lila? Baguslah. Begini, Lila. Kau pulang ke rumah, minta izin dari ayah. Begitu juga aku. Aku akan minta izin dari bapa. Tapi ingat, Lila, walau apa pun terjadi, kita mesti kawin. Ya? Nak kawin? Siapa pun tak boleh kahwin selagi aku hidup. Kau tahu? Kau tengok kau punya adik. 8 orang masuk meminang. Semua bapa tolak.
Kerana harta bapa tidak mau berpecah-pecah. Tahu? Bapak, biarlah saya berterus terang. Saya rasa cara bapak mendidik anak-anak dalam rumah ini adalah salah dan tak pernah dilakukan oleh bapak-bapak lain yang ada di dalam dunia ini, Pak. Diam! Bodoh! Bapak, saya telah mengambil keputusan. Sama ada bapak kasih atau tidak, saya mesti kahwin dengan Lila. Lagi-lagi kahwin. Lagi-lagi kahwin. Kau nak kahwin dengan Lela, aku beri kau kahwin. Tetapi dua syarat aku beri kepada kau. Yang pertamanya, kau boleh keluar daripada ini rumah. Ini rumah bukan kau punya, aku yang punya. Keduanya, aku kau anak lagi. Kau kahwin budak Melayu? ஏன் அடிக்கிறீங்க? வயசு வந்த பொண்ணை இப்படி அடிக்கிறது? என்ன காரியம் செஞ்சிருக்கு தெரியுமா? மலாய்க்கார புடிய கல்யாணம் பண்றேன்னு சொல்லுது. என்ன துணிச்சு இருந்தா என்கிட்டே வந்து கேட்கும். எல்லாம் நீ என்ன சொன்னீங்க? நான் மட்டும் தான் செல்லம் கொடுத்தேன், நீங்களும் தான் சேர்ந்து செல்லம் கொடுத்தீங்க. ஓஹோ, பழியெல்லாம் ஏன் மேலேயே போறியா? அப்ப அன்னைக்கே சொன்ன இந்த மாதிரி நடக்கும்னு கேட்டியா? இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு? ஏங்க சத்தம் போடுறீங்க? இப்ப என்னன்னு நடந்து போச்சு? அவளுக்கு அவன் மேல ஆசை. கமாலும் நல்ல பையன், பையன். கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா என்னங்க? நீ ஆயிரத்தை தான் சொல்லு, நான் இதுக்கு சம்மதிக்கவே மாட்டேன். ஏங்க, நம்ம மூத்த பொண்ணு சுசீலாவுக்கு மட்டும் கிறிஸ்த பையனை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தீங்களே, அது மட்டும் சரியா? அதோட கதை வேற. அவங்க அப்பா என்ன மதிச்சு வீட்டுல வந்து கேட்டான், அதனால சம்மதிச்சேன். நம்ம எல்லாம் மலேசியர் தானங்க. வேணும்னா கமாலோட அப்பாவையும் வந்து கேட்க சொல்றேன். அவங்க அப்பா வந்தாலும் நடக்காது, அவங்க தாத்தா வந்தாலும் நடக்காது. நான் நீ சொல்றது நடக்கவே நடக்காது. இந்த மாதிரி நின்னுட்டு இருக்க போகல. இந்த பிடிவாதத்தை மட்டும் விடாதீங்க. லீலா, லீலா, லீலா. ஐயோ கடவுளே, ஒரு துணி கூட காணுமே. ஐயோ, வீட்டை விட்டு போயிட்டியா? இங்க வாங்கல. என்ன என்ன ஜானகி, என்ன? என் அன்புள்ள அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் லீலா எழுதுவது, நான் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கு மன்னிக்கவும். நான் கமாலை மனமாற விரும்புகிறேன். என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய உங்களுக்கு என் நன்றி. என்னை தேட வேண்டாம். இப்படிக்கு உங்கள் மகள் லீலா. லீலா, எங்களை தவிக்கி விட்டுட்டு வீட்டை விட்டு போயிட்டியாமா? உன்னை வளர்த்து ஆளாக்கி எங்களை உதறி தள்ளிட்டு நேத்து வந்தவன் பெருசுட்டு போயிட்டியே. எல்லாம் உங்களால வந்தது. ஜானகி, இன்னைக்கு சொல்றேன், நம்ம பெண்ணு இன்னையோட செத்து போச்சு நினைச்சுக்க. நீ லீலாவை பத்தி நினைக்கிறதோ அதை போய் பார்க்கிறதோ கூடாது. ஆமா, Kawin boleh Pak Haji bagi kawin dengan syaratnya. Apakah syaratnya, Tuan Haji? Lila mesti memeluk agama Islam, baru boleh kawin. Kalau tidak, tak boleh kawin. Lila, apa fikiranmu, Lila? Tak apalah, Tuan Haji. Saya setuju. Kalau begitu, boleh Pak Haji bagi kawin. Kamal, ini kopinya. Taruh sana, Lila. Lila, Ya. tang ini saya balik lambat sikit tau sebab saya nak jual gambar-gambar ni. Kalau you nak makan dulu, you makan, Lila, ya? Ya. Tak kopinya. Romba nandri, Lila. Orang cakap Melayu, dia nak cakap Tamil pula. Saya punya wife orang India, pakai cakap India lah. Nak barat sama Lila? Poitu ang tang. Now you speak. Hai, Kamal ni ada-ada saja. You speak.
Baiklah Cik Kamal, saya sungguh puas hati dengan gambar-gambar Cik Kamal ini. Saya akan pamerkan di balai seni lukis saya. Apabila gambar ini telah terjual, saya akan berhubung lagi dengan Cik Kamal. Cik Samad, saya rasa tentang berkenaan gambar-gambar saya ini, bagus atau tidak kalau saya bawa gambar ini jual dari rumah ke rumah? Oh ya, itu memang bagus, kerana itulah satu-satu jalan untuk memperkenalkan Cik Kamal kepada mata umum. Terima kasih, Samad. Terima kasih kembali. Cik Samad di mana, Cik Zaimah? Dia keluar sekejap, Cik Kamal. Oh. Cik Zaimah, tentang lukisan saya tu bagaimana? Laku tak? Nampaknya belum laku lagi, Cik Kamal. Terima kasih, Cik Zaimah. Kamal. Ya, Pakcik. Jangan susah-susah hati ya. Semua akan jadi selamat. InsyaAllah, berdoalah. Terima kasih, Pakcik. Well, Mr. Kamal, both are doing fine. Congratulations. Thank you, Miss. Miss, can I see my wife now? Of course. Good night. Good night. Lela, Ya. biar kakak pulang dulu ya. Ya. Cik Kamal pun dah balik. Baik. Terima kasih ya, Kak. Sama. Balik. Lila, Yes. how are you, Lila? Fine. Kamal, macam manakah painting you tu? Laku tak? Very bad, Lila. Very bad business. Lila, Yes. sekarang kita pun sudah punya anak. Kalaulah kita mengharapkan uang dengan cara kerja bagaimana saya kerja sekarang,
Dah tentu di belakang hari nanti kita akan jadi bertambah-tambah susahnya. Sudah itu, macam mana itu pula? Saya fikir mulai besok saya akan cuba cari kerja baru. Suka hati kau lah, Kamal. குழந்தை எப்படிமா இருக்கு? அட, அப்பா போலயேதான் இருக்கா. அம்மா உட்காருமா. ஏம்மா, கமால் எப்படி இருக்காரு? நல்லா இருக்கானா? என்னம்மா வேலை செய்யறாரு? கூலி வேலை. கூலி வேலையா? இல்ல, இவ்வளவு பெருசா உன்னை பெத்து வளர்த்தது இந்த கோலத்துல பார்க்க எப்படியும் மெலிஞ்சு போயிட்டியம்மா. அம்மா இல்ல, உங்க கண்ணுக்கு நான் மெலிஞ்சு போயிட்ட மாதிரி தெரியுது. நான் இருக்கிற கோலத்தை பார்த்து நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் மெலிஞ்சு போகணுமா? நான் என் போலதான் இருக்கிறேன். இல்லம்மா, எனக்கு மனசு ரொம்ப சந்தோஷமா. நான் சந்தோஷமா தான் இருக்கிறேன். இல்ல, எங்களே நான் மறந்துட்டேம்மா. நான் மறக்கவே இல்லம்மா, நான் மறக்கவே இல்லை. அப்பாவை நினைச்சாதான் எனக்கு கொலையே நடுங்குது. அப்பதான் ரொம்ப கோபக்காராச்சு. அவருதான் என் முகத்தை பார்க்கவே விரும்பலையோமா. எத்தனையோ மர்மா நான் உன்னை பாக்குறதுக்காக வந்த உங்க அப்பா என்னை விடவே மாட்டேங்கிட்டாருமா. இந்தம்மா காசு பணம் இருக்க வச்சுக்கம்மா. அம்மா பிள்ளைக்கு ஏதாவது வாங்கி. அம்மா, அப்பா எப்படிமா இருக்காங்க? உங்க அப்பாவுக்கு என்ன நல்லா தான் இருக்கு. அம்மா, அப்பா. Berapa kali saya cakap jangan datang sini? Kamu datang juga lagi. Unak kena வேலை இங்க. Bang வெளியே. சத்தம் போடாதீங்க, எல்லாரும் வேடிக்கை பார்க்கறாங்க. Siapa tengok saya tak peduli. Unak kena வேலை இங்க. Vá. நீ எதுக்காக இங்க வந்த? கோச்சிக்காதீங்க, மகள் லீலாவையும் கிராண்ட் சன்னையும் பார்க்க வந்தீங்க. Cucu-wá? Saya cucu pun tak, anak pun tak. Saya ada satu anak, Lila. Tapi dia sudah mati. அப்படி சொல்லாதீங்க அப்பா. அப்பா, அப்பா, நான் உயிரோட இருக்கும் போதே செத்துட்டேன்னு சொல்லி சொல்றீங்களே, எப்படிப்பா உங்களுக்கு மனசு வருது? இவ்வளவு பெரிய மகளா வளர்த்து இப்படி சொல்லிட்டீங்களா அப்பா? நான் எவ்வளவு தவறு செஞ்சிருந்தாலும் என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்பா, என்ன மன்னிச்சிருங்க. அப்பா, என் சொல்ல கேட்டு நடந்திருந்தா இந்த நிலைமைக்கு நீ ஆளா இருப்பியா? இருக்க மாட்டேன். தப்புதான், தப்புதான். என்ன பெண்ணு சொல்லுங்க, மன்னிச்சிருங்கப்பா. எல்லாத்தையும் மறந்துருங்க. நான் உங்க மகன், நான் உங்க மகப்பா, உங்க மகன். என் சொல்ல கேட்டு நடக்காத உன்னை என் மகன் சொல்லவே வெட்கப்படுறேன். போ. என்ன எங்கிட்டு இருக்கீங்க? Kamal, Kamal, kau bagi malu aku, Kamal. Kau jadi kuli di tepi jalan, Kamal. Kau malukan kaum keluarga kau, Kamal. Bapak, janganlah fikir yang bukan-bukan, Bapak. Hai, Bapak. Kamal. Bersabarlah, Pak. Bertenanglah, Pak. Berialah, Pak. Bapak, jangan fikir yang bukan. Hai, Kamal. Bapak. Lila, sama you kahwin dengan I ni,
makan pun tak minta. Dulu rumah you mesti ada macam-macam makanan. Ada ayam, ada kambing, ada sayur. Sekarang kalau nggak apa ada, ikan kering aja. Ikan kering pun jadilah kamu. Hati kita suka. Ya. Iya. Lama ayah kerja ni, ada simpankan uang Melayu. Berapa uang tu kan? Dekat-dekat 100 ada. 100. Saya fikir besok tak mau jadi kuli lagi lah. Penat. Betul? Saya nak buat kerja baru. Suka hati kau lah, Kamal. Mahal Mana mahal, murah. Sekali dah lebih pun. Tak kurang lah. Baiklah Kak. 50 sen boleh? 50 sen. 50 sen lah. Ini murah ni, lain tempat tak dapat ni. Ya. Terima kasih. Tak sama. Kacang panjang sikat Ustaz. Kacang panjang sikat 20 sen. Pergi 2 ikat. Baik Kak, 40 sen lah. Tak kurang. Baiklah, 30 sen lah. Ya. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Sayur ni saya kangkung ni. Sayur ni 10 sen juga Pakcik. Tak boleh 5 sen. 5 sen tak balik modal. Makcik ambil 2 ya? Baik. Balik. Nak balik Pakcik ya. Terima kasih. Ni kerang ni. Kerang ni semua 7 kati Pakcik tau. Ni sekati 20 sen. 20 sen. 7 kati ni. 7 kati RM140 sen lah. RM1 dah lah. RM1. Boleh lah Pakcik. Saya pun nak balik. Terima kasih ya. Sama-sama. Ikan! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Encik ni cari siapa? Kakak ni kau tak salah. Isteri Abang Kamal ya? Ya, macam mana tahu pula? Dulu Abang Kamal selalu melukis gambar kakak. Kalau gitu, Encik ni siapa? Saya ni Tija, adik Abang Kamal. Ya ke? Mana dulu? Atau mengapalah kak? Abang Kamal mana kak? Dia pergi jual ikan. Petang sana dia baliklah. Kalau dia balik nanti katakan bapak dah meninggal. Dan suruh datang rumah pada malam ni. Kami nak bagi-bagikan harta. Baiklah Tija. Nanti Abang Kamal balik, kakak bagi tahukan pada dia. Malam ini segala harta Allahyarham Tuan Mursyid bin Abdullah akan dibahagi-bahagikan kepada anak-anaknya yang nama-nama mereka itu tertulis di dalam surat wasiat ini. Pertama, Khatijah binti Mursyid, anaknya yang bongsu, mendapat sebanyak 3 million ringgit. Kedua, Bakhtiar bin Mursyid juga mendapat 3 million ringgit. Ketiga, Azman bin Mursyid mendapat 3 million ringgit juga. Keempat, anaknya yang tua sekali, Kamal bin Mursyid, tidak mendapat 1 sen pun. Abang Kamal! Abang Kamal! Tidak! Dia dah pergi. Memang patut dia tak dapat harta. Ya, Jah. Jah bukan tak tahu. Abang Kamal tu memang tak mau mendengar cakap bapak. Walau bagaimanapun, dia abang kita. Kita patut tolong dia. Tolong? Kami tak mau tolong. Nak tolong kau tolong. Ya, ya. Memang betul kata Abang Azman. Abang kalau nak tolong Abang Kamal, duit pasal tak ada. Jah kalau nak tolong, Jah tolong. Apa
khabar, Kamal? Khabar baik, pakcik. Lila, yang ini uncle I. Bapa I punya adik yang paling kecil sekali. Dan yang itu, I punya cousin sister, Noria. Betul lah, Kamal. Uncle dah cerita habis semua. Ya. Kamal, segala kejadian malam ini, Kamal, kau tak payah bilang lagi. Aku sudah tahu semua. Sebab waktu Allah yarham abang aku, iaitu ayah kau, membuat surat wasiat, aku ada bersama-sama di situ, Kamal. Aku tidak bersetuju sekali-kali dengan keputusan ayah kau tu, Kamal. Dari itu, Kamal, aku datang kemari ini nak bawa kau, isteri kau dan anak kau balik ke rumah aku, tinggal bersama-sama di sana. Tak payahlah, pakcik. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya cukup gembira dengan cara hidup saya sofa ini, pakcik. Engkau gembira dengan menjual ikan, ya? Kamal, aku tidak menghina kepada orang menjual ikan. Orang menjual ikan tu mulia, Kamal. Mulia. Tapi memandang kepada kepandaian kau, kebolehan kau, bukan pada tempat itu, Kamal. Betul, Kamal. Yang kata uncle tadi itu betul. Baiklah, Lila. Ya, kalau you sudah setuju, I juga setuju. Silakan, bos. Terima kasih. Terima kasih pekerja-pekerja sekalian. Mulai hari ini, sebagai ganti saya lantik Kamal bin Mursyid sebagai pengurus agung di dalam perusahaan kita. Bagaimana yang tuan-tuan memberi kerjasama dengan saya, begitulah hendaknya tuan-tuan memberi kerjasama dengan anak saudara saya, Kamal. Mulai esok hari, saya akan bercuti ke luar negeri. Maksud saya yang pergi ke luar negeri itu bukan kerana hendak bersukaria ataupun menghibur hati. Sebenarnya maksud saya hendak mencari pengalaman dan mempelajari ilmu-ilmu bagi menambahkan lagi kemajuan perusahaan kita ini. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Assalamualaikum. Cik Tina. Waalaikumsalam. Oh, Cik Soot. Masuklah. 8 bulan sewa rumah tak bayar. Bila dia nak bayar pun tak tahu kita lagi. Sampai selalu sangat datang kemari ni. Silakan duduk. Terima kasih. Soal 8 bulan dah bertimbun di dalam beg ni. Kalau boleh bercakap 8 tutup. Jadi kalau dibayar tentu tak bertimbun. Bila awak nak bayar sewa rumah ni? Saya ingat bulan depan lah, Encik. Bulan depan ya. Saya datang September kata Oktober. Datang November, Desember, ambil apa sampai sekarang tak bayar. Awak ingat awak mesti dengan toko rumah ni ya? Awak ingat ni bapak awak punya ya? Jangan kasar-kasar. Kalau tak mau kasar bayar. Awak ingat nenek awak punya? Daripada bapak sampai ke nenek? Wah. Kasar-kasar saya tak bayar nanti ya. Saya boleh usah awak keluar daripada rumah ni tau. Wah, terbalik hujan kerangit pula. Dia nak usah kita. Saya yang ada hak tahu. Saya yang ada kuasa untuk mengusir awak. Faham tak?
Jadi kalau saya tak bayar sewa rumahnya, awak nak usir saya keluar daripada rumah ni? Tak. Baiklah, kalau begitu, tunggu sekejap. Nanti saya bayar. Kalau dari tadi cakap begini, kan bagus. Saya pun tak kasar, awak pun tak marah, saya pun tak marah. Tak ada kopi pun tak apa. Ini udah berkasar-kasar, dah marah-marah, baru bayar. Dah bertimbun kat sini ni, barulah dia nak bayar. Ini duitnya? Jangan main sabu, jangan main sabu. Ni, sial 7 turunan, jangan main sabu. Kalau tak musian, keluar daripada rumah ni sekarang juga. Saya mau keluar bila awak bayar sewa rumah. Saya tak mau bayar. Betul tak mau bayar? Ya. Betul? Betul. Sudah. Bukan bapak saya punya rumah. Apa salah Tina? Ni, hamba bercacaran kayak ni. Minta sewa rumah ke kasar pak ni. Penyapu dengannya kan baru tahu. Oh, kasar-kasar tak sekali aku bagi kan? Bagi saya ambil lah. Apa yang ambil? Sewa rumah kalau dia bagi. Oh, dari buah ya? Keluar. Gajang kan? Wah, dia pula marah kita. Dah tak bayar sewa rumah 8 bulan, nak tunjuk something. Jalan. Jalan. Main. Raden, datang. Adem, awa. Tuan Kamal, kalau tuan tak bertindak hari ini, saya nak resign tuan. Kenapa yang kau nak berhenti dengan tiba-tiba tu, Son? Saya pergi minta sewa rumah, sudah sewa rumah tak bayar tak apa. Saya dia dah bayar penyapu. Insulting betul. Jangan-jangan kau cakap kasar tak, Son? Cukup halus tuan, sutera tu belum halus. Saya cakap macam gabus, lebih halus lagi. Tapi memang dasar perempuan ni kepala batu. Lina minta coknya. Baiklah, Son. Kalau begitu, biarlah aku sendiri pergi memintanya. Kalau dia berdegil juga, baru kita adukan pada polis. Kau tahu Tina, dalam Kuala Lumpur ni dah muncul satu lagi orang kaya. Siapa namanya? Namanya Kamal. Orangnya handsome. Kalau orang ni kau dapat sampai mati kita makan tak habis. Cak beliau lah. Di mana dia tinggal? Tempat tinggalnya aku tak tahu. Tapi satu hari kita mesti jumpa dia. Baiklah. Cik Sok datang dengan siapa tu? Orang kaya nampaknya. Orang kaya? Assalamualaikum, Cik Tina. Saya tak mau bicara apa-apa kalau Cik Sok ada di sini. Silakan masuk, Tuan. Terima kasih. Silakan, Tuan. Terima kasih. Silakan duduk, Tuan. Terima kasih. Cik Tina, saya dengar khabar yang Cik Tina tak bayar sewa rumah dah 8 bulan. Itu pun tak apalah. Tapi apabila seorang datang kemari, katanya Cik Tina kejar si seorang dengan penyapu. Kan tak baik macam tu, Cik Tina. Bukan saya tak mau bayar, Tuan. Tapi orang gaji yang datang minta sewa ke rumah ni, dia cakap kasar-kasar dengan saya, Tuan. Oh, tak baik ke tu? Tak baik. Macam-macam dia kata, Tuan. Dia kata saya kongsi dengan bapak Tuan. Nenek saya pun dia sebut. Tak baik, tak baik. Saya tak boleh dengan macam tu, Tuan. Saya nak bayar, bukan saya tak mau bayar. Tapi cakap dia tu saya tak tahan, Tuan. Habis tu, dia pujuknya saya dengan dia. Saya tak boleh dengar macam tu, Tuan. Saya tak boleh dengar, Tuan. Baiklah, Cik Tina, jangan menangis. Kalau begitu, mulai hari ini saya tidak akan menghantar seorang datang kemari untuk mengambil sewa rumah. Saya sendiri yang datangnya. Tapi bila nak bayar? Kalau Tuan cakap macam tu, besok pun boleh saya bayar, Tuan. Besok ya? Baiklah, kalau begitu besok saya datang ya. Alah, tunggulah dulu minum kopi, Tuan. Jumpalah minum kata orang. Maut jangan dicari.
Rezeki itu jangan ditolak. Minumlah, kopi ni tak ada apa-apa. Minumlah. Baiklah, Cik Tina. Terima kasih sajalah, Cik Tina. Kalau begitu, besok saya datang lagi, ya. Selamat tinggal. Inilah orang yang aku cakapkan tu, Tina. Nampaknya orang ni susah nak potong lah. Senang. Kita jumpa Pak Lah Kelantan. Beres. Upacara ini kita adakan kena menyambut hari lahir Lela, isteri Tuan Kamal, genap 21 tahun. Cik Lela, sila mulakan upacara ini. Walaupun Tuan Jalil tak ada di sini, tetapi marilah sama-sama kita raikan dengan semeriah-meriahnya. Silakan. Selamat hari lahir, 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 selamat hari lahir. Kau tunggu ni sekejap, nanti aku masuk ke dalam, ya? Baik, Tuan. Nanti, Tuan. Nampaknya ada beg sign. Sign apa pula tu, Son? Ini orang tua ni bukan boleh ikat sangat. Kamu? Sini ada juga? Jalan-jalan saja. Apa hal? Tak ada apa mu nak tahu? Kamu tak nak tahu. Tuan, kalau nak masuk pintu, Tuan tolong baca apa yang Tuan tahu. Tahyul. Mana boleh? Apa hal pula, Cik Tina? Tuan Kamal, saya dah simpan duit untuk Tuan. Tapi baru sekejap Bapak Sulawesi datang, diceritakan segala kesusahannya. Saya terpaksa bagi duit dengan dia. Sekarang saya tak ada duit lagi nak bayar sewa rumah Tuan. Tak baiklah macam itu, Cik Tina. Semalam Cik Tina janji hari ni saya datang dah tak ada pula. Ini macam mana ni? Tuan, bolehkah saya bayar sewa rumah Tuan itu untuk sebulan dulu? Yang lebihnya besok saya bayar. Boleh tak, Tuan? Itu pun boleh juga. Baiklah, nanti saya ambil resip di kereta, ya. Tunggu di sini. Cepat, bawa terus, cepat. Cik Tina? Ya. Ini resipnya. Ya, terima kasih, Cik Tina. Besok saya datang lagi, ya. Baik. Tuan? Ya. Takkan minum air kopi ni dulu? Ya, apa salahnya? Cik Tina tak minum? Oh, ya. Terima kasih, Cik Tina. Besok saya datang lagi, ya. Baik. Selamat tinggal. Pak Lah kata dia boleh jadi dengan serta-merta. Tak ada apa-apa pun. Rugi dia aku. Kau tengok tu, dia jalan tu hoyong hayang tu.
Apa salah tuan? Kepala aku pening dengan tiba-tiba lah semua. Jangan-jangan salah makan tak? Tayul, sudahlah kau ni. Kan Pak Lada kata, kalau imannya kuat, paling tinggi 1 hari. Ini belum sampai 1 hari lagi. Kita tunggu malam nanti. Baik. Nak pergi mana tu, Kamal? Kamal, ke mana tu? Kamal, ke mana tu? Kamal, what happened to you? Won't you shut up? Bising memekak. Banyak soal pula. Sudahlah, Kak. Tak usah Kakak nangis lagi. Boleh jadi Abang Kamal tu tengah runsing. Sebab itulah dia marah, Kak. Tuan Kamal, kan saya dah janji dengan Tuan saya nak bayar hutang saya besok. Kenapa Tuan datang malam ni juga? Datang besoklah, Tuan. Tina, janganlah kau salah faham, Tina. Kedatangan aku kemari ni bukanlah hendak menagih hutang, tetapi aku yang hendak berhutang. Oh, Tuan nak berhutang? Masuklah. Tuan Kamal nak berhutang apa? Tina, aku datang hendak berhutang kasih padamu, Tina. Oh, Tina, semenjak aku pulang dari rumah kau tadi, ingatanku tertumpu terus padamu. Sehingga kan aku tak dapat melakukan pekerjaanku, tak dapat makan dan minum dengan sempurna, dan tak dapat tidur dengan nyenyak, Tina. Abang Kamal, Tina pun rasa begitu juga. Sejak Abang tinggalkan Tina, Tina tak dapat melupakan Abang barang sedetik pun. Don't cry. Kenapa, Kak? Kenapa? Tak tahulah, Noria. Kenapa tak berhenti pula? Badannya panas. Dia sakit, Kak. Saya akan lupakan doktor, ya? Iyalah. Kenapa, Kak? Kenapa? Tak tahulah, Noria. Kenapa tak berhenti pula? Badannya panas. Dia sakit, Kak. Saya akan lupakan doktor, ya? Iyalah. Halo, Dr. Bakri. Tolong datang ke rumah Tuan Jalil sekarang juga. Ya, rumah Tuan Jalil. Anak saudara saya sakit. Abang
Inilah bilik ini. Walaupun kita belum kahwin, tapi Tina sediakan bilik ini pakai bilik pengantin. Hanya menunggu kedatangan Abang Kamal seorang saja. Begitulah besarnya cinta Tina pada Abang. Kiranya Abang menolak, berarti Abang hancurkan jiwa Tina. Tina, sekarang barulah aku tahu yang cintamu sangat besar terhadapku. Tina, aku juga cinta padamu, Tina. Lila, anak Lila sakit kuat, panas pun lebih. Lila jangan khawatir, Lila mesti bertenang. Saya sudah bagi satu injeksi Lila. Mudah-mudahan penyakitnya beransur baik. Cik Nuria, apa sebab Cik Nuria panggil saya di malam buta ni? Pak Cik Soong, cepat hantar telegram suruh bapak balik dengan segera. Baik Cik Nuria, malam juga saya hantar. Aku nikahkan dikau dengan Tina binti Abdullah dengan mas kawin RM44 tunai. Aku terima nikahnya Tina binti Abdullah dengan mas kawinnya RM44 tunai. Kakak dah minggu-minggu tak makan. Ini Nuria bawakan makanan. Makanlah, Kak. Nuria, kakak ni tak ada nafsu nak makan. Lila, jangan begitu. Lila mesti makan untuk kesehatan diri. Tentang ini anak, jangan Lila khawatir. Saya boleh uruskan. Lila, ini anak beransur baik sekarang. Baiklah, Kak. Kalau kakak nak makan nanti, Nuria letakkan makanan ni atas meja tu ya, Kak. Mengapa Nur telegram panggil bapak balik? Cuti bapak belum habis lagi. Macam-macam dah jadi dalam rumah ni, Pak. Abang Kamal dah 1 minggu tak balik. Kakak Nila pun dah minggu-minggu tak makan. Lagipun sekarang ni anaknya sakit teruk, Pak. Sakit? Ya. Ya Allah. Apa dah jadi rumah ini? Lila, sabar Lila. Uncle sudah tahu segala-galanya, Lila. Uncle, Kamal sampai hati dia buat macam ini. Kamal, kau sampai Jangan khawatir. hati, Kamal. Jangan khawatir, Lila. Uncle ada. Uncle boleh uruskan, Lila. Bertenang, Lila. Tuan Doktor, bagaimana cucu saya ini, Tuan Doktor? Tuan Jalil, penyakit budak ini beransur sembuh. Terima kasih, Tuan Doktor. Tapi, tak patut Kamal berbuat begini, Tuan Doktor. Kamal. Cik Nuria? Cik Nuria? Itu Soong. 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 Bila tuan balik? Kenapa tak bagi tahu saya biasa ambil di airport? Itu sudahlah. Ada berita baik tentang Kamal. Ada berita, tuan. Tapi berita tak baik. Berita tak baik? Apa dia? Mustahil. Mustahil. Apa berita, Uncle? Lila. Ya.
Uncle tahu perasaan Lila. Tapi Uncle harap Lila bersabar dan tenang. Anggaplah Uncle ini sebagai Lila punya bapa sendiri. Rumah ini rumah Lila. Sampai bila-bila masa pun Lila boleh tinggal. Tapi tentang Kamal, Uncle boleh uruskan. Kamal kenapa? Kamal, Lila. Ya. Lila berjanji dengan Uncle. Ya. Lila jangan berubah hati. Tidak. Tetapkan iman Lila. Bersabar Lila. Dan terima segala-galanya dengan tabah hati. Ya, ini. Lihat ini. Siapa yang ketuk pintu tu kuat sangat, Dina? Kasim agaknya, bang. Kasim? Dia pergi mana? Kan tadi abang pesan nak makan sup kambing. Oh, iya. Pergi dekat Cina. Abang pun dah lapar. Ya, dah. Saya Lila, isteri Kamal. Oh, ini isteri Kamal. Tapi malangnya, Encik, hari ini dia bukan suami Encik. Dia suami saya. Kalau dia di rumah Encik, dia suami Encik. Tapi kerana dia di rumah saya, dia suami saya. Baiklah, Encik kalau suka dengan dia pun tak apalah. Tetapi saya ini datang cuma nak bagi tahu anak dia sakit. Oh, begitu. Nasib baik Encik berjumpa dengan saya. Seorang isteri yang bertimbang rasa. Darling, ada orang datang. Lila, apa kau buat di sini, ha? Kamal, baliklah sekejap. Anak kita sakit. Kalau kau balik pun takkan budak itu boleh baik. Kalau sakit, bawa dia pergi. Kamal. Encik, baliklah. Orang dah tak sudi. Kalau saya, sekarang ni juga saya pergi mati. Supnya, Encik. Terima kasih, darling. Hari-hari duit. Kan kita partner. Yang semalam tu? Kau seorang je bersuka, aku tak usah. Terima kasih, sayang. RM50. RM50.
aku mesti mengambil tindakan. So'ud, kau pergi ke rumah Q15, kau minta sewa rumah. Kalau dia tak bayar, kau usir dia keluar. Tak boleh, Tuan. Saya tak boleh mengusir. Sebab Tuan Kamal ada di sana. Ini surat kuasa. Kalau dia tak bayar, usir dengan Kamal-Kamal sekali keluar. Tuan, dalam hal ini Kamal tak bersalah. Yang bersalah ialah Tina. Tina? Ya. Tina tentu menggunakan bomo untuk menggoda Tuan Kamal. Bom? Jadi kalau boleh, Tuan, saya tidak pergi siang ini. Kalau kau tidak pergi siang, bila kau pergi? Saya pergi malam. Malam? Sebab saya ada mempunyai rancangan yang akan dapat menyelesaikan hal ini, Tuan. Kasim, surat itu pun lambat sangat. Selamat malam, Cik Tina. Oh, Cik So'ud. Ya. Saya ingat Kasim. Ni Bapak Tiri Kasim datang ni. Kenapa datang malam buta begini? Saya nak minta sewa rumah baki lagi 7 bulan tu. Jadi malam ni kalau Cik Tina tak dapat bayar, Cik Tina terpaksa scram. Agaknya Cik So'ud ni mimpi ya. Pasal? Macam mana saya nak bayar sewa rumah ni sedangkan rumah ni saya yang punya? Agaknya Cik Tina ni yang mimpi. Apa bukti, apa keterangan yang mengatakan rumah ni Cik Tina punya? Oh, jadi Cik So'ud inginkan keterangan. Tentu. Baiklah, tunggu sekejap. Boleh. Hei, mampus juga perempuan ni malam ni ku buat. Tengoklah. Ini buktinya. Ini surat kahwin. Surat kahwin ni tak ada sangkut menyangkut dengan rumah ni. Lagi besar kuasa surat yang saya bawa ni. Itulah Cik Tina. Saya dah kata daripada dulu dah. Kalau nak kahwin, jangan cari orang yang ada isteri. Cinta tu tak penuh. 40 buat isteri, 40 buat anak, tinggal 20 buat Cik Tina. Kalau cari orang bujang macam saya, baru cinta tu 100% cash. Kau datang kemari nak merusakkan rumah tangga aku ya, So'ud? Tolong, Tuan. Tolong. Ceraikan perempuan ni biar boleh kahwin dengan saya. Tuan ada bini ni buat apa lagi? Kurang ajar kau. Muka jangan. Put. Okey, bos. Dia suara kau, bos. Padat muka. Letak atas sofa. Bau dia tahu. Macam ni kita mau ada sama dia. Hang bagus. Kau cukup spesial. Mu juga tak tumbuh dia muka dia. Kong aja. Budak tak guna. Ampun. Makan hasil. Ampun. Ampun ya. Dulu aku datang minta usaha rumah kau nak tanya aku. Kau nak tanya. Tidak. Sekarang aku tanya kau. Aduh. Bang Haja. Dah lama kau buat kerja ni? Dah dekat nak pension. Kau melawan dengan aku ya? Sabar. Bagi dia jal. Ampun. Tak guna punya pemuda. Tak mau tobat sikit pun. Dah. Bos, dah saya perhabis ni, bos. Jangan perhabis. Kalau dia perhabis, siapa nak pulihkan ni? Tama. Jalan dah. Tolong pulihkan semula. Ya. Dah. Dah. Bila boleh pulih ni? Setengah jam lagi. Bagus, terima kasih. Piti upah lah. Piti upah. Piti upah tak ada. Biasa bunyi ada. Nak. Piti upah. Upah. Nampaknya WC ni lebih mujarab daripada bomo lagi. Ya, bos. Mai sini semua. Ni ambil. Ni minum kopi aja ni. Thank you, bos.
Nanti kalau ada bunyi whistle lagi cepat datang tau. Lain kali ada apa-apa bos, lekas panggil bos, kita kebas. Nah, ini duit jangan joli tau. Beli baju. Baik bos. Ini musim sejuk. Baik. Ampun. Tolong. Ampun. Tolong. Tolong dia. Lepas. Tolong lepas. Pegang. Padan muka. Lila. Lila. Kan aku ni masih jadi isteri kau lagi. Soot, tolonglah aku Soot. Apa dah jadi ni? Tolonglah aku. Memang nasib sudahlah malang. Ditanam padi tumbuh lalang. Soot, kesianlah aku, kesianlah, tolonglah. Ditambat ayam, disambat elang. Dipanggang ikan, dah tinggal tulang. Tak guna, Jamina, tak guna. Perempuan jahanam. Ini surat talakmu. Dengan ini berarti aku ceraikan kau dengan talak 3. Cik Soot, lepaskanlah saya. Saya bertobat, minta ampun Cik Soot. Lepaskan, saya tak buat lagi. Minta ampun. Kau minta ampun ya? Ya, saya minta ampun. Dah teruk baru minta ampun ya? Dari dulu sebelum apa ni tak fikir apa nak jadi ya? Saya tobat, saya minta ampun. Ampun? Ya. Fikir dah ampun. Ampun. Soot. Ya. Tadi abang bilang kalau saya kahwin dengan orang bujang macam abang, abang boleh kasihkan cinta abang 100%. Sekarang saya dah janda. Marilah kita kahwin, On. Apa? Kahwin. Kahwin. Daripada saya kahwin dengan Cik Tina, bagus masuk mulut rimau dah. Tentu saya mampus. Noria. Mana Lila, Noria? Sampai hati abang kamu buat Kak Lela begitu. Sampai hati. Kak Lela begitu punya taat. Abang kamu sanggup menyiksa batinnya. Maafkan aku, Noria. Aku tahu di dalam soal ini akulah yang bersalah. Manakah Lila dan anakku, Noria? Kak Lela dah lari bersama-sama anaknya. Lari? Lari ke mana, Noria? Noria! Abang kamu memang tak guna jadi lelaki. Kak Lela sanggup meninggalkan ibu dan ayahnya. Sanggup dia menukar agama kerana Abang Kamal. Inikah balasan Abang Kamal pada Kak Lela? Abang Kamal mesti ingat, Abang Kamal tu dipungut. Kalau tidak bapak yang pungut Abang Kamal, sudah tentu Abang Kamal merempat di tepi jalan. Noria, apa yang kau cakap tu? Kau pangkat yang muda. Kau tidak harus bercakap begitu kepada pangkat yang tua. Sedangkan aku seorang tua dalam rumah ini, aku tidak sanggup membangkit-bangkitkan perkara itu. Ini kan pula kau satu budak yang mentah. Apa kau fikir Kamal itu pangkat adik-adik kau?
Abang kau! Pergi! Kamal, semenjak aku bina rumah ini, sehingga istriku meninggal dunia, sehingga kau dan istri kau Lila datang tinggal bersama-sama dalam rumah ini, dan sehingga aku bercuti ke luar negeri, rumah kita ni, Kamal, tak ubah seperti syurga. Tapi bila aku balik daripada bercuti, rumah yang aku sangka syurga tadi telah bertukar menjadi neraka. Neraka. Kamal, aku suka berterus terang kepada kau. Mulai sekarang, kau pergilah cari istri kau Lila dan anak kau. Bawa balik ke dalam rumah ini. Jika tidak, aku tak sudi lagi kau tinggal di rumah ini. Tertahan aku merindu, ku jejak hai bekas kakimu di tempat kasih bertumbuh. Semoga dapat bertemu. Memang benar aku berdosa, dan kini aku yang sengsara. Oh Tuhan, kasihani hamba, temukan orang dicinta, temukanlah. Cari berminggu-minggu, menyeru di angin lalu. Cari berminggu-minggu, menyeru di angin lalu. Maafkan wahai kasihku, cantumkan letak hatiku. Tak tertahan aku merindu, ku jejak hai bekas kakimu di tempat kasih bertumbuh. Semoga dapat bertemu, temukanlah. Adinda, ku idam manja ananda. Ku rindu kasih adinda, ku idam manja ananda. Kau nyawa satu anggota, hilang kau, hilanglah daya. Tak tertahan aku merindu, ku
jejak hai bekas kakimu di tempat kasih bertumbuh. Semoga dapat bertemu, temukanlah. Tunggu di sini. Tengok di sini ya. Jaga. 1, 2, 3. Bagus. Lagi sekali. Senyum, senyum. Tengok sini. Senyum. 1, 2. Abang Kamal. Tija. Abang Kamal. Abang Kamal. Adikku Tija. Kenapa Bang Kamal jadi begini, Bang? Sudah nasib abang, dek. Ceritanya pun panjang. Ceritakanlah pada Tija, Bang. Ceritakanlah. Aduh, apa kabar kau, Tija? Kabar baik, Bang. Tija dah kahwin, Bang. Yang itu suami Tija, Cik Adena namanya. Dia seorang lawyer. Dan yang itu anak Tija, Bang. Baguslah, Tija. Oh, inilah Bang Kamal yang selalu Jah sebut-sebutkan itu. Tija, Azman apa kabar, Tija? Abang Azman. Kenapa, Tija? Apakah yang telah terjadi pada Azman? Begini ceritanya, Bang. Azman telah jatuh cinta kepada seorang perempuan cantik. Perempuan itu ada mempunyai suami. Entah bagaimana, Azman telah membunuh suami perempuan itu. Sekarang dia ditahan dan telah pun dijatuh hukuman mati. Azman, kisah awak terlalu berat. Tetapi walau macam mana pun, saya akan cuba menolong awak daripada hukum gantung sampai mati ke penjara seumur hidup. Tuan, hukuman gantung sampai mati dan penjara seumur hidup sama juga, Tuan. Tidak, Encik. Jikalau hukum penjara seumur hidup, Azman ada harapan merayu di hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, ataupun di hari keputeraan Sultan, ataupun hari lahirnya Malaysia. Azman harus mendapat keampunan dan lama-kelamaan dia akan dapat keluar. Kasihan Azman. Sungguh kasihan. Tija, bagaimana pula Bakhtiar? Ceritanya begini, Bang. Bakhtiar baru-baru ini telah berkongsi berniaga dengan beberapa orang kawan dengan mengeluar modal yang banyak. Tetapi ia telah ditipu oleh kawan-kawannya sehingga dia menjadi gila dan dirawat di rumah sakit otak. Aku Bakhtiar, anak orang kaya, anak Tuan Mursyid. Mengapa nasib kami semua jadi begini, Tija? Abang, kenapa Abang jadi begini? Tija, Abang telah melakukan satu kesalahan, menyebabkan Kak Lila lari meninggalkan Abang. Pakcik Jalil juga turut mengusir Abang dari rumahnya. Kalaulah Abang tak dapat berjumpa dengan Lila, akan beginilah hidup Abang sepanjang riwayat. Kak Lila? 3 malam lepas, Tija ada jumpa Kak Lila di night club. Tija tanyakan Abang. Katanya Abang ada di rumah menjaga anak. Dia bercakap bohong padamu. Bohong, Tija, bohong. Sehingga sekarang Abang sedang mencari-cari padanya. Di mana kau jumpa dia, Tija? Di mana, Bang? Copacabana Night Club. Copacabana?
Lila, maafkanlah di atas segala kesalahanku, Lila. Kedatanganku kemari ialah untuk membawa kau pulang bersama-sama denganku, Lila. Kau ni siapa? Lila, lupakah kau sudah padaku, Lila? Aku ini Kamal, Lila, Kamal. Kamal? Aku tak pernah dengar nama macam itu. Lila, janganlah kamu terlalu keras hati, Lila. Maafkanlah aku. Aku ini Kamal, suamimu, Lila. Suamiku telah lama meninggal dunia. Miss Lila, you're on this. Kamal, kalau dulu saya sudah agree lu dua orang kawin, ini semua terjadi. Tengok sekarang, engkau pun susah, saya pun susah, Lila pun susah, istri saya pun susah. Jadi semua orang pun susah sekarang. Please forgive me, Uncle. Please forgive me. I cannot redeem myself from my past action. Please forgive me. Kamal, saya suka lu dua orang jadi balik lagi. It's too late now, Uncle. It's too late. Nasi sudah menjadi bubur dan Lila pun tak suka lagi pada saya. Kamal, saya ada satu jalan. Mari ikut saya. Kamal, mari. Please forgive me, Auntie. Please forgive me for what I've done. What has happened to you, Kamal? Auntie, it's my destiny. Kamal, no one can bring you two together again, except the child. Miss Lila, dulu waktu bekerja di sini, nampak Yuri yang gembira. Tapi sekarang nampak sedih selalu. Mengapa? Bolehkah saya tolong you? Bos, saya ini sakit kepala. Bolehkah malam ni saya balik lekas? Oh, boleh. Mari anda pulang. Jangan lagi. Bertepukan. Yanakku matram vartillangriya. நான் நினைக்கிறேன் நம்ம நல்லதுதான் செஞ்சிருக்கோம் அப்படி. என்னமோ கடவுள் விட்டபடி ஆகும்.
Lila, jangan menangis Lila. Kau punya anak bapa sudah kasih sama Kamal. ஆமாம்மா, நீங்க 2 பேரும் ஒத்துமையா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்க தாம்மா குழந்தையை கொடுத்துட்டோம். கமால் கிட்ட என் குழந்தையை கொடுத்துட்டீங்களா? அப்பா, என் அனுமதி இல்லாம எதுக்காகப்பா குழந்தையை கொடுத்தீங்க? என் வாழ்க்கையை சீரழித்துட்டு கமால் கிட்ட என் குழந்தையை எதுக்காகப்பா கொடுத்தீங்க? அப்பா, அப்பா, செஞ்ச காரியத்துக்கு மன்னிப்பே கிடையாது. மன்னிப்பே கிடையாது. மகனே, சீக்கிரம் மன்னிச்சிருமா லீலா? Minta balik anakku, Kamal. Lila, kau jangan salah faham, Lila. Dia juga anakku. Sungguh aku tak sangka, Kamal. Pohon rendang tempatku berteduh selama ini telah dipatahkan oleh tangan yang durjana. Kalau dulu Pete dan Taufan boleh kuhadapi, tetapi kini jangan kata hujan, gerimis pun aku tak sanggup, Kamal. Aku tak sanggup. Baiklah, Lila. Jikalau kau dah berkata demikian, ambillah anak ini. Tetapi dengan satu syarat. Syaratnya, kau mesti tinggal di sini. Walaupun kau tak dapat menjaga hatiku lagi, Lila. Tetapi aku minta padamu, tolonglah jaga hati pakcikku. Tentang aku, biarlah aku pergi. Pergi dengan membawa hatiku yang luka. Selamat tinggal, Lila. Kamal, Kamal, janganlah pergi. Jangan pergi. Maafkan aku. Kan ku cari ganti gerimis seorangan, rindu tinggal kenangan, lenyap angan-angan, tak berkesan. Kau gerimis, biar aku menangis. Ku rata